Hello guys. Ya lo. Sat guys, aku tengah setting ah. Lama dah aku tak live. Serius lah. Agaknya mana bocor tu join tu. Hari ni kita akan main Euro Truck Simulator. Aku tak ada idea nak main game apa. Akan mana bocor, thank you so much. Oh, bergema. Oh, itu main telefon aku. Nak check kat PC payah tau. Oh man, lagu ni kuat. Test. Apa yang dia sensitif sangat bunyi? Hello. Asal guys, mana bawa join? Sorry aku tengah setting live. Ada suara background yang agak kuat. Hello. Welcome yang mana baru datang tu, selamat datang. Aku confused Sat. Apa audio pelik sangat nak aku tak faham. Yang mana bawa join tu selamat datang. Hello yang mana bawa join. Test 1 2 3. Thank you for the heart me. Terima kasih. Bye. Aku pening lah suara background ni. Mana yang kuat sangat ni. Aku tak pasang kipas pun. Tak saya. Okay guys. Kita akan main game Euro Truck Simulator. Sejujurnya aku tak ada idea aku nak main game apa. Dan game ni yang makan masa lama aku nak hantar kargo ni. Jadi paling korban main game ni dah. Okay, kita akan pergi ke daripada Greensby ke Philmont. Kita tak singgah Liverpool lah. Manchester pun tak singgah. Enjin kuat tak? Ya, stres tu.
Background sound semua kuat-kuat. Jadi boleh kot. Checking. Boleh lah, dia tak ada. Osa yang mana mau join, selamat datang. Okay, kita mau start engine guys. Saya tegak. Dah standard lah kawan. Ini kita start engine dulu, nanti baru kita bergerak. Sabar. Thank you Krito for sending apa info share. Siapa yang aku nantang? Yang benarnya ada tu, thank you lah. Aku tengah atok sat. Wow, kenapa gelap sangat? Serius lah, apa gelap sangat? Aku stres ni. Apa yang menyebabkan game ni gelap sangat? Mau tak gelap? Aku setting dulu gelap. Okey, elok kah? Oh, cerah pun. Ada horn aku kah? Oh. Pilot darat nak lalu, parut. Kita bawa nak pergi hantar Petronas ke? Sat aku nak hantar Petronas. Thank you yang nak mau join. Thank you so much. Terima kasih yang nak mau join tu. Boleh feel bunyi dia. Kuat kau bunyi effect pun. Thank you yang nak mau join. Terima kasih. Hari ni kita tengah main Euro Truck Simulator. Kita dari pilot darat sat. Sebab kita nak tahu sebab apa pilot darat buat laju-laju. Adakah sebab kejar trip? Kita takkan tahu. Jadi kita kena main dulu. Tengok. Okey guys, dah belah tadi nak potong. Kita pecut. Aku salah masuk simpang ke tadi? Aku tak tengok map tau. Ayo. Jalannya sunyi sepi sekali pagi hari.
Kita daripada perjalanan ke Grimsby ke Filmouth, kita takkan lalu Liverpool, kita takkan lalu Manchester. Sebab Liverpool dengan Man U menang. Jadi tak boleh nak kacau apa. Ai seram bro. Nyaris apa tadi? Nyaris dong. Okay guys, let's go to pecut. Okay, kita nampak kereta. Oh, on! Hai, tepi bro! Alamak, JPJ lalu saya, siap lah. Okay, kita pecut. Kita di awal pagi sekarang. Kita nak pecut. Jom pergi isi minyak lo. Tak lepas dah. Okay, jom kita pecut lah. Itu ada. Signal. Sat, aku on signal. Tapi lah weh. Aku nak lalu. Yang mana mau join tu, thank you so much. Selamat datang semua yang mana mau join. Yo. Apa ni? Settle. Yang mana bawa je tu masih yang mana yang bawa mai. Kita daripada Kelantan nak hantar minyak Petronas, kita nak hantar. Nampak tu. Yo, lori tu nak potong aku. No way bro. Boleh dengar tau ingut lah. Jalan ni beliku lah. Aku patut ikut highway tak apa tadi tau. Betul ke 7 jam? Ambil apa tak? Aku salah simpang weh. Aku masuk jalan kampung. Patut kita lalu highway tau. Hai PHML. Welcome to life. Ni kita tengah hantar minyak Petronas ke mana? Aku tak tahu. Kita hantar pergi Filmouth. Oi, PMX bagi call dah bang. Minyak kena hantar dekat Manchester. Dia tak apalah. Dia hantar kat Liverpool baru menang pagi tadi. Tapi hantar sekarang kok. Woi yo, what's up bosku? Yeah. Kalau ikut lori kita macam bawa minyak lah. BP Petrol, BH Petrol. Oh. Suasana England yang tak apa nak maju ni. Nanti kita akan bawa kereta pergi Portugal ke apakah. So sekarang kita kena settlekan kargo ni. Thank you yang mana join, yang mana yang bawa melawat tu. Thank you pada yang bagi gift. Kena check. Dia tak kuat gerak. Siapa aja dah pagi-pagi nak tengok live ni. Yo, laju dah. Speed limit 50 batu per jam. Aku bawa 55 batu. Nak dekat mungkin 70 kilo. Aku tak pasti. 1.6 kilo sama 1 miles. 1 batu. Siapa yang pandai map pandai. Thank you yang mana hujung Faiz, Shida, Vinod. Yang mana hujung thank you. Ayo, jalan berbukit bakau. Aku bawa laju pula. Jadi kita faham kenapa pilot selalu accident. Dengan jalan berbukit macam ni bawa laju. Oh, drop. Corner tajam. Okay, di situ kita nampak ada area belah kiri.
Signal. Aku nak isi minyak. Kita hantar minyak tapi tak isi minyak. Okay, off engine, kita isi. Walamak! Diesel RM1.80 euro now. Mahal doh. Nasib baik kita ada cemen PMX. PMX bagi diskaun besar lah. Aku lupa bagi signal guys. Nyari kita langgar kereta tu. Perjalanan yang jauh lagi guys. Dengan 5 jam lagi sebelum kita sampai. Babe Anjong, thank you yang mana Wazan Zita John. Thank you yang mana sekadar lalu saja tak kata apa-apa, thank you. Okay, double line. Alamak. Kita ada kat area mana ni? Ini super Pahang. Cokok-cokok. Jadi ada kilang besi Cina you know. Thank you yang mana bawa join. Yang mana sekadar join saja pun, thank you. Oh, jalan pun tak pun menarik guys. Sepatutnya aku pergi San Marino ke. Ashraf kan, thank you yang mana bawa join tu, terima kasih yang mana bawa join. Pecut guys, pecut. Boleh dengar bunyi dia, keras boh. Ayo kita ke mana? Oh, London. Kita kalau sana kita pergi Sheffield, tapi itu bukan tempat kita mau pergi ya. Pecut. Oh, makan jalan guys, kita makan jalan. Mana boleh kalau nak makan jalan kan? Mantap guys. Ya, yang mana ada dalam ni, kalau nak komen ke nak cakap apa, cakap lah. Agak kesunyian ni. Aja. No Azam, thank you yang mana join. Yang mana sekadar lalu saja. Apa ni dia punya suggestion tu, tak apalah. Wow, welcome. Oh, acut. Ya ampun. Caranya berbukit bakar siap. Gak bisa gini dong. Ciao. Oh, nyari bosku, nyari terengah kita tu. Apa dia simpang semua tak tajam ni. Aku nak buat lori payah ho. Tahu nak sampai destinasi mau setengah jam kot Jadi kita kembali live lepas sekian lama. Aku tengah test balik live. Okey ke tak? Kalau okey nanti kita sambung lagi esok. Kalau tidak, tak apalah. Cuk. Thank you yang mana tap screen tu, thank you so much. Welcome yang nak bawa join, thank you. Tap screen guys, tap screen biar cukup 1000 berjari lah. Mantap bosku, mantap Kirito, thank you. Yang mana ada live ni tolong-tolonglah share ke apakah.
Sat guys. Aku nak ke setting lah. Payah tu. Yang never join, thank you so much. Oh lembut payah nanti aku nak live. Sat guys, aku sangkut dah. Welcome back guys. Belum lagi. Awal lagi bosku. Welcome welcome. Hari ni kita nak bawa lori tapi mana nak Honda England. Kena pergi hantar minyak BH petrol ni. Okay guys. Kita akan masuk highway. Let's go. Aku semua aku jalan kecil ni tau. Ayo tajam lah. Okay, bagi signal guys. Kita bagi signal. Mau tak kecil, England ikut jalan kampung. Okay guys. Hari ni kita akan tahu macam mana rasa jadi pilot darat. Kita akan tahu sebab apa mereka buat laju. Sebab apa mereka gila-gila buat laju daripada sini. Oi, aku masuk simpang kot. Tengok lah, kejap. Jalan kampung lah bosyok. Jalan kampung buat laju, buat feel. Aku baru masuk jalan besar, takkan suruh jalan kecil balik. Okay guys, kita lalu, kita akan ikut Cardiff. Abang dah sebab lagi daripada hard limit 60 tu aku bawa 70. Aku cukup baik bagi signal lah. Gila, ni pilot darat baik lah. Nak bagi signal. Ni jalan besar, jalan kecil. Okay, ni 2 lane. Okay lah. Traktor depan tu siap mu. Kasih dah, horn dah. Oh, jalan 3 lane lah. Kita masuk highway lah. Standard England lah. England mana betul. Ni kalau buat jalan Malaysia, dengan gelap lah, lalu jalan karak. Okay, kita nampak ada RR tapi aku bawa isi minyak ada berak tadi. Saya aku pecut 51, 52, 53, 54, 55, 56. Tengok aku buat laju mah. Okay. Okay, 60. Kita dah lepas. Tengok aku potong lori depan tu. Tunggu bang. Tengok lori tu nampak makin slow. Aku makin laju. Oh, horn sikit. Tu. Horn ni, horn. Toleh tepi. Horn dia. Tengok tepi nak serius tak? Hai. Tu kita abang nak tengok nak bawa lori bawa kereta tengok depan dan tengok tepi. Jangan serius ni. Okey, JKR buat kerja Yelah, JKR kita canggih. Siap ada jentera sini. Aku nak kita hantar Bangla seorang dua duduk tepi jalan. Oh yo, lepas buat flyover baru lah. Okey, baik. Lepas buat punya banyak man, jalan baru. Yelah UK kita. Ni lambat lagi tak sampai ni. Lagi 175 batu.
Okay guys, kita lalu tengah. Okay, yang besar saya buat memang canggih. Saat aku nak pecut, kita akan ikut jalan tengah pergi Cardiff. Nampak? Kiri kita masuk jalan tengok. Even game ni jalan kecil-kecil gitu. Gila lah. Oi, tepi tu kosong. Boleh U-turn ke? Tengok. Ni tak ada. Ni kot divider. Boleh U-turn siap. Highway U-turn. Jalan England tak banyak. Kalau ikut jalan England dia tak banyak terowong. Kalau kita lalu macam jalan, aku dah bawa jalan kat Denmark. Game ni game Euro semata. Ya, kita hantar kargo benda Malaysia, kita bawa mana-mana. Takut dia kata cucuk belakang dia. Jangan risau, dia cucuk belakang, kita cucuk lagi. Hard limit 50 kilo. Aku bawa 60. Wow. Wah, terowong menora siap. Jalan terowong bawa laju. Oh, gila weh, JPJ sebelah weh. Ada polis. Polis. Woi, polis. Wow, total. Abang dia. Nyaris guys, kena gitu. Oh, ini nasi tak salah jalan street kan. Alah, JPJ pun tak ni marah aku. Aku bawa elok tu, berhemah tu. Tak ada insiden lah, berhemah kot. JPJ tak tahu apa. Okey lah. Laju saya. Oh, drift. Jalan 3 lane kosong lah. Makan jalan lah. Corner tajam. Tak tajam sangat. Tapi cukup luas lah kita nak main 3 lane. JPJ kena ada. Semua negara ada JPJ. Tapi JPJ yang ni takut dengan aku. Kita trucker Malaysia bawa elok lah. JPJ takut. Sebab apa? Saya kalau kita depa nak saman kita BMX call. Dia kata jangan saman. Dia ni orang bagus. Dia ni anak Madani. Anak Madani tak ada kena saman. Kan nanti dia call lagi kacau. Setiap hari dia call. Nak tahu JPJ tak mahu hadap kena call setiap hari. Belah kiri kita nampak area dia punya jarak area dia pun elok lah. Tapi tak ada lah kita nak makan nasi lemak apa tak buka. Yang tu mereka, yang ni Eropah. Tengok peta tulis Cardiff sebab Amerika dia ada game dia sendiri, Amerika Truck Simulator. Tapi kita nak fokus Eropah dulu sebab jalan ni aku lalu aku tak nampak lah aku lalu Manchester ke apa tu. Ini Euro Truck Simulator. Tak sama. Okey, kita nak sampai ke destinasi iaitu film out. Kalau kita pergi belah kiri kita akan pergi mana? Cardiff lah. Dengan kalau Jerman nice tau. Ni aku tunjuk ada peta. Game ni aku beli DLC banyak lah. Kalau sini kita nampak jalan. Kalau Jerman bawah ni aku dah lalu. Mana Jerman tu Frankfurt jarak. Apa Leipzig, Berlin. Dia banyak luas. Poland kita nampak Poland. Ni Rusia ada Saint Petersburg. Sweden, Norway sampai Istanbul pun ada. Aku tak pergi Istanbul ni. Daripada Istanbul nak pergi sana berapa kilo, berapa ribu kilo. Rusia memang besar dalam peta ni yang warna putih atas ni. Tapi perang, sebabkan perang tu mereka tak mau buka peta tu. Kita ada Itali, kita ada, aku ada lalu apa ni Sepanyol dengan Portugal sini apa. Sini apa Paris, France. Nanti lepas kita settle hantar daripada Greensby ke Philbrook kita akan pergi. Kalau tengok peta aku tak pernah lalu pun Liverpool. Aku lalu Manchester lah datang dia pemenang.
Depa menang tu aku pergi lah tengok. Aku tak pilih Liverpool away. Tapi aku pergi home. Salah check. Aku ingat kita depa main kat Manchester. No. Depa main kat Liverpool. Mau hantar lori sama kerja. Benda dah cuti ambil. Tapi salah alamat. Tak boleh buat apa. Kita hantar sambung lagi guys. Nanti ada game kita pergi tengok. Even kalau Liverpool menang, boleh pun menang kat mana? Jerman, sorry lah. Disebabkan perang tu saja. Game ni ada update. Dia pun nak buat DLC untuk peta Rusia. Tapi dia pun tanggung sampai ke sudah. Sekarang mereka akan buat update baru untuk, mereka tengah bina peta baru untuk ni, macam-macam belah utara Skandinavia. Ada Liverpool baru nak ketawa kalau MU. Liverpool ada dalam peta, cuma aku tak pergi singgah lagi lah. Tapi ya Azhar, dalam game ni Euro Truck ni Palestine pun ada. So aku check lori ku truck. Aku boleh check truck aku. Dalam game ni ada DLC untuk jam dera tau. Habis-habis aku kerja ni aku boleh tunjuk ada dia. Kalau kat home pula buat malu lah. Liverpool tak kalah lawan, baru kata MU tak menang lawan apa, Liverpool dekat home lama tau. Lama ke? Aku tengok lah 2016 dia pun menang kat Anfield. Lepas tu apa? 5 game straight pun tak menang lawan Liverpool. Isyat tau. Punya lama boleh pun dapat kalau kan kubu Anfield tu. Isyat tau. Daripada 2000 lah 9 tahun tu apa 16 2016 lah menang kat Anfield. Tahun ni pun menang je. Isyat pun isyat. Lagi 80 batu dalam mana 80 dah 1.5. Aku tak tahu, mungkin 100 kilo sikit lagi dalam. Tapi dalam game ni dia ada ni dia Malaysia dengan Palestin. Tak risau. Even game ni tirah Palestin. Aneh slot kalah je. Dia kalah pun mau menang pagi tadi 5-1 apa lawan Frankfurt ni. Tapi itulah, dia kalau kalah dengan MU seminggu straight kena bahan. Chelsea kena kalah saja sekali tu lah. Kena bahan ke lama. Aku buka TikTok pun FIP duduk naik game MU menang. Dia macam tak habis tau, setiap hari dah. Oi, mau kena bahan terus lah. Selagi tak masuk game baru lagi tu lah kena bahan. Kata Liverpool lawan apa tau. Dia kata tunggu next game main kat Old Trafford lah. Dia kata boleh menang. Oh, elok punya. Okey, jalan nampak banyak. Jalan dah nampak orang. 3 lane semua slow. Kau weh kejar weh, sejam weh. Aku kejap string ni. Hai, Lisa keeper tu Brazil. Emma injured, payah ha. Yang penting dah tak ada tu. MU setiap hari MU. Dia yang penting tu Lord Maguire score. Maguire last score pun zaman lawan tu Grimsby yang kalah. Lepas tu dia skor menang. Lo macam Lemmer injured habis keeper. Dia nak pakai apa? Play academy je lah. Saya dia pergi beli ni lah. Dia kata dia nak angkat Shihan ni ke.
Kau kita tak bolos kan, Syihan balik kan. Memang dia yang bagus ni. Manchester duduk nombor 9 kita. Habis dia kalah tu orang duk ungkit. Aku tengok sesi Liverpool duk ungkit 7-0. Yelah. Oh guys, kami menang 7-0 lah guys. Payahlah. Onana asyik blunder. Onana semok tu. Aku main FC25. Main apa ni, player career. Onana mengarut lah. Aku semok tu. Dia pun dalam game Troy. Bola langsung clear dia pergi ni. Tampak lah. Aku ada sebab aku tak buat live main game bola. Stress gila yang Onana. Aku tunggu dia belah nanti aku buat live kan. Memang dalam betul dia belah lah. Tapi dalam game tu aku tak sampai season dia untuk long ni. Tapi dia orang kata kat Turki dia main bagus pula. Aku tak tengok sangat game tu. Game dia dengan apa, Fenerbahce apa tak tahu. Ni macam kelab apa banyak kan. Bukan kot. Onana tak boleh lah semua. Transport lah. Transport. Itu bau transport kalau bab bola aku tak boleh bab Malaysia dengan kacukan bagai Turki. Kau dah ingat Istanbul bakal shit lah. Memang pelik lah. Ejaan dia pun banyak dah. Wah, dia laju. Jalan slow lah apa ni. Oh, dah 30 kilo. Alamak, JPG buat kerja guys. Aku tak terbayang JPG buat kerja. Dengan jentera yang banyak sekali. Okay, destinasi nak sampai, let's go. Oh, aku nampak JPG buat kerja baik lah. Hot boy, laju. Akak. Oh, ni lori dari Rusia punya kargo kan. Tak guys, aku nak minyak ni, BHP ni. Kita sampai film out dulu pernah kalau aku ingat film out kalahkan Liverpool 1-0. Dia bagi simpang ni dah dia bagi signal lah. Rusia pelik tak kisah. Thai aku tak nak baca huruf Thai sama dekat aku. Nak pergi Siam tapi tak tahu cakap Siam. Stress tu. Aku pergi Singapura, Cina sana buat pula cakap Cina. Okay, simpang kita nak sampai dah. Okay kan, kita sampai dah. Thailand pelik. Aku tak tahu channel apa tulis Thailand. Sebab kita dah biasa tulis yang huruf Al-Jab mahu. Bila kita tengok Thailand, Jepun, China, mereka punya satu simbol tu boleh ada banyak makna. Tambah satu line ada makna lain. Buang satu line makna lain. Aku tak boleh. Even kalau dia ada satu ayat yang panjang tapi dia pakai satu simbol lah. Dia boleh semua ada satu simbol. Aku tak faham. Sampai sudah tak belajar Jepun sebab tu. Oh, kita sampai guys. Kita sampai rendang apa? Kandang lembu. Oh, level 10 guys. Kita skill worker. Ni aku nak kata tu. Nampak lori ni? Ada beliau Malaysia. Oh, kangkat tu. Oh, lawa.
Ini yang menarik Ustaz. Korang tengok dalam game ni ada bendera. Bendera Malaysia, Palestin pun ada. Itu yang menarik game ni, nampak? Ini tracker Malaysia, baik tak lah. Lepas tu kita ada bendera Palestin kat tepi ni, lawa lah. Tengok ya, kita wakil Malaysia, lepas tu kita buat solidarity kita kat UK. Buat main Palestin kot. Apa dengar punya reverse tu? Kita tengok kerja Ustaz. Quick chop. Nampak ni? Netherlands, Germany, Poland, bekas-bekas jajahan Rusia. Finland, Turki siap. Turki tu nak pergi situ berat. DLC dia taklah mahal sangat tau. Patau sajalah, mungkin kalau tak beli time discount dia dapatlah RM24. Aku beli dalam wah, game ni tingkat 48 DLC aku ada. Sekarang main lori, game lori pun. Oh, nah guys. Yang nak bojol, thank you. Kita ada sandwich, kita ada apa nak? Ada sidai mah, baik mah. Tu dia, Palestin guys. Apa ini? Yang mana dalam live tu nak sembang apakah sembang lah. Mantap ada Malaysia. Memang mantap bosku. Mantap cerita. Ada Malaysia buat padu. Ya, nak buat John tu terima kasih. Wakil Malaysia on action guys. Payung sikit bang. Nak payung apa tu? Dalam Malaysia ada, Palestin ada. Apa boleh, mesti boleh. Oh dia Malaysia berkibaran. Ada apa-apa boleh komen. Yang nak buat tu thank you. Rang, welcome.
Welcome guys, yang mana mau join, thank you. Panas tu. Yang mana mau join, tap screen guys. Aku nak minum air tu. Tengok apa jadi. Oh. Yang mana tap screen tu, thank you so much. Terima kasih yang mana mau join, terima kasih. Tap screen guys, minimum 1000 like. Sekarang kita ada dekat mana, Sweden lah. Kita dekat Sweden sekarang. Mewakili Malaysia dah. Kita ni apa dah, pilot Malaysia ni, pilot darat entah lah. Apa barang pilot udara, kita pilot darat lah. Tahu mantap. Tap screen guys, tap. Aku nak rest dulu, bawa lori penau. Hidup pilot darat, mantap Kirito. Hidup pilot darat. Mana boleh pilot darat tak hidup. Tap screen guys, tap. Welcome yang nak mau join, thank you so much. Suraya Sufi, welcome. Tanik Zakina. Yang mana yang nak sembang tu boleh. Yang penting kita tahu Liverpool menang. Yang mana yang sokong burung puyuh tu kita. Kita ni Red Devil tu. Apa tengok lori tu berpuas. Cukup 1000 like baru aku fikir nak buat apa. Come on, 1000 like je, 1000 like. Okay guys. Kalau dia Malaysia ni, dia DLC tau. Nak kena beli tau. Mana nak dapat bendera tu? Easy question. Kalau hang beli game ni kat Steam, hang beli window, apa ni, window flat, dia tingkap DLC ya. Hang boleh pilih semua jenis negara ada. Even negara Palestin pun ada, Palestine. Palestine dan Rusia ada. Semua negara ada. Singapura, Brunei, Thailand, Indon, Filipina. Semua dah. Hari orang kita tracker international. Esok lah. Orang Penang buat kerja monografi fly lah. Lori daripada mana? Pulau Pinang tu kita bawa api Jerman, no hal, no issue lah. Okay, kita cek. Kerja apa yang pendek lah. Aku nak kerja yang pendek. Oh lah, mau betul kedok ni saya ikut kena bayar tol minyak mahal. Tak ada kerja yang menarik saat kita nak pergi check kita punya company, tengok apa jadi. Agak-agak lah, apa buat duit ke tak? Aku stress ni. Dia pun buat kerja banyak-banyak. Dia pakai hauler. Okay, ni dua pekerja kita. Alice dia London ke Sheffield.
Dan kita punya Arnold daripada London ke Paris, hantar diesel generator. Tak apa, plastik pipe lah. Yang penting pekerja kita buat aja. Itu yang penting. Lagu background tak ada sebab aku tak mau ada copyright. Aku semok copyright tu. Nanti aku cari lagu background sini. Kita nampak ada SDM tracker kita tu Misaku ada dalam Malaysia Talos 5. Let's go guys. Apa yang menarik ada kat sini? RM16,000. Tak apalah. Of course kita ada sedia grade. Parking dulu guys, parking dulu. Okay guys, kalau tak ada apa aku nak end live lah. Dia benar tau, tak ada viewer. Susah lah nak aku buat live. Orang nak aku buat live tapi tak ada orang nak masuk. Oh, pening. Yang mana join tu thank you, yang mana ada tu thank you lah. Layan guys. Aku bagi cukup sejam guys. Cukup sejam kita end live. Aku penat ni. Aku buat live tak ada orang tengok. Kalau macam ni dia macam aku esok aku malah buat live.
Aku lah Aurora, welcome yang nak bawa join. Aku tengah tengok TikTok sat. Buat apa jadi? Bosku kena sabar, bukan rezeki hari ni. Bukan rezeki lah. Dia hari kita buat live pun awal pagi, hari kerja. Aku pun nak test live je. Dan siapa-siapa yang nak bagi gift tu, bagi silalah tolong lah. Sedekah daripada kita, masyarakat yang memerlukan. Nanti live Mobile Legend Bang Bang. Aku tak main sangat lah ML lah. Dulu masa aku main pun aku main Magic Chess lah lebih. Lepas tu dah lah. Tahu-tahu tu je lah. Kalau ada apa-apa nak tanya ke apa, sila-sila. Aku cukup sejam kita buat fikir lagi. Kita bawa berjalan. Bagi signal. Duduk sini dulu lah. Yelah, aku tak save lagi game ni. Sia-sia aku ambil damage tadi man. Aku lupa save doh. Tu Mia Malaysia guys, bug main. Skill lah. Ya, mana kita bawa guys. Habis ni kena pergi beli makan guys. Aku tak breakfast lagi ni. Yang penting ada Malaysia bosku. Mantap memang ada Malaysia. Welcome John White. We need to buy the jersey. We need to buy it. Welcome guys. Yang mana bawa John tu, thank you so much. Sekarang kita parking dulu. Yo John. Okay guys, thank you so much for joining the live. Yang mana yang baru join, Tata Sayonara, yang mana dah join, thank you so much. Terima kasih join live kita hari ni. Kita buat live ni satu-satu, betul-betul sekadar testing untuk Highling lepas. Ini bila kita comeback live lepas 4 bulan ke 5 bulan kita buat live. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Lepas sekian lama kita bermain,
Sniper. Please promo live. Apa guys, aku dah share live korang tak tengok. So buat masa sekarang, yang mana baru join tu thank you so much. Yang mana yang dah join tu dan dah pergi dah, terima kasih. So well, see you guys on my next live. Tata, sayonara, ciao.